Hai guys, hari ni aku nak review movie Mikail, Pemburu Dua Alam. Ni adalah filem Malaysia yang pertama yang buat konsep sebegini. So, aku tertarik dan bila tengok poster, first apa yang aku nampak, dia adalah seperti movie Hansel and Gretel, The Witch Hunter. Kalau korang pernah tengok movie tu, dia seakan-akan seperti movie tu lah. Jadi, memandangkan dia berkonsepkan sebegitu, so aku memberanikan dirilah untuk pergi tengok, walaupun genre dia aksi, seram dan juga komedi. Kan seram tu aku sebenarnya agak ragu-ragu lah nak tengok, tapi disebabkan dia adalah aksi dan juga komedi, so aku mengambil risiko lah untuk pergi tengok. Jadi untuk yang seram tu, nak kata seram tak juga, cuma dia ada macam ada scene yang terkejut sikit. Itu korang kena aware lah. Dan memandangkan ni adalah pertama kali Malaysia buat cerita macam ni, so aku rasa bila tengok tu sangat-sangat impresif sebenarnya. Dia buat cerita tu dalam dunia dia sendiri. Macam seolah-olah kalau korang tengok Astro Original Series lah. Tapi memandangkan ini adalah dia buat movie yang durasi dia hanya cukup 2 jam. So aku rasa 2 jam tu memadai dan cukup untuk storyline yang dia buat kali ni. Jadi aku rasa 2 jam tu puas, tapi ada beberapa yang aku macam agak kepelikkan. Kalau korang yang dah tengok, watak Alisha Amin tu, dia macam tak ada pengenalan. Tiba-tiba muncul dan tolong si Mikail, iaitu lakonan Remy Ishak. Tapi dalam tu dia beritahu dia adalah kolektor pedang yang untuk bunuh putera jin tu. Tapi watak dia memang agak sama-sama, jadi tak jelas dekat situ. Itu je lah yang aku nampak. And then yang lain tak ada masalah. Yang aku nak sentuh adalah pemilihan Remy Ishak untuk cerita ni, bagi aku adalah tepat. Sebab dia sangat-sangat sesuai, dan aku rasa tak perlu, untuk watak macam Remy tu tak perlu yang ada rupa sangat. Dengan rupa dia macam tu pun dah sesuai sebenarnya untuk watak tu. Dan memandangkan dia adalah komedi, so watak pelakon Chinese tu dan juga Norin Iman, so memang ngam lah. Memang ngam sangat-sangat dia dalam tu. Aku memang sukalah dengan komedi di dalam tu. Bagi aku komedi dia memang kelakar, jadi korang boleh layan. Norin Iman memang korang tengok sangat-sangat menjadi watak dia, iaitu dia membantu dalam Mikail untuk misi apa yang berlaku di kampung yang kejadian misteri tu. Aku tak mau cerita the whole storyline, cuma aku boleh katakan dia bila sentuh alam gaib ni, so aku tengok dari segi skrip agak berjaga-jaga lah. Aku tak tahu benda lain, tapi agak berjaga-jaga. Dan konsep kalau korang tengok putera jin tu, bila dia nak keluar daripada penjara tu, dia perlu
Mikael perlu buat sesuatu untuk dibebaskan. Konsep tu, kalau tak silap aku, dalam cerita Barat ada satu buat macam tu. Cuma aku tak ingat cerita apa. Jadi, bila cerita ni Malaysia mampu buat, korang rasa apa sebenarnya? Sebenarnya, bagi aku, ia adalah satu signal di mana Malaysia pun mampu beradaptasi dengan filem yang macam ni. Maksudnya, kalau dulu Mak Saleh dah buat Hansel and Gretel, Witch Hunter tu, dengan kepercayaan dia, kita pun boleh buat. Cerita Mikael, Pemburu Dua Alam ni adalah bukti yang di mana Malaysia mampu buat sebenarnya. Kalau ikutkan, dia cerita tu hampir lebih kurang je dengan kita punya kepercayaan. Cuma dia tambah. Tapi tambah tu bukanlah untuk kita percaya, memandangkan dia adalah fiction. Seperti mana kalau korang tengok cerita The Marvel yang siri, kata silap aku, yang tu kan dia buat karakter the first Marvel Muslim, India Muslim. Jadi dalam tu pun dia tambah juga dalam siri tu, kalau korang perasan dan kalau korang teliti betul-betul. Jadi untuk movie ni pun dia boleh je kita buat, cuma jangan sentuh kita punya kepercayaan. Tapi apa yang diberitahu dalam tu adalah kena dengan apa yang kita percaya. Cuma aku rasa nak buat cerita ni pun, apatah lagi bila nak create a script, kena berhati-hatilah. Itu apa yang aku nampak, dia berhati-hati. Dia betul-betul buat dalam dunia dia dan tidak ada kaitan lah dengan kita punya kepercayaan. Tapi apa yang cuba ditonjolkan ada sikit dengan apa yang kita percaya. Itu sajalah. Tapi manakan dia fiction, tidak ada kena-mengena lah dengan sesiapa atau apa-apa kaitan saja. Jadi, aku boleh katakan movie kali ni, Mikael Pemburu Dua Alam, berjaya sebenarnya. So, aku rasa korang patut pergi tengok, memandangkan dia adalah minggu ini, minggu first ditayangkan. So, boleh dikatakan, korang patut support filem macam ni. Dan filem beginilah yang kita inginkan selama ini. Walaupun tak lari, iaitu daripada genre aksi. Tapi bila campur komedi sikit, orang kata dia menambah perisa dalam sesuatu movie tu. Jadi, bagi korang yang dah tengok, korang rasa macam mana? 2 jam tu berbaloi ataupun tak? Ataupun korang rasa bila tengok di ending tu seperti tak habis? So, aku expect kemungkinan ada sambungan. Itu tak tahulah, setakat ni aku tak buat apa-apa syarian, so aku tak tahu ada sambungan ke tak. So, jangan lupa komen dekat bawah. Tengok aku di movie yang akan datang. Bye!